soalan. Mitos atau tidak di mana ibu yang sedang menyusu ni boleh kuruskan badan dengan pantas. Dah 2 kali beranak tak ya? Saya nak cakap tu je. Saya masih lagi ada 15 kg berlebihan, tidak kembali kepada badan anak dara, malah bertambah daripada anak pertama. So, saya jadi geram bila tengok ke orang, ya Allah, bersyukurnya aku menyusu, aku kurus. Tengok je TikTok dekat geramnya. Kenapa aku tak macam tu ya? Sebab setahun pertama, saya makan macam tak ada hari esok. Setiap kali pam ke, menyusu ke, saya punya level lapar tu tak terkawal. So, saya jadi agak susah nak follow tips. Kena makan sihat. Saya nak mak, aku kena makan nasi 6 kali sehari. Tak boleh. Tak boleh. So, sebenarnya mitos ke tidak? Menyusu tu kan orang kata bakar kalori. Dah kalau telan pun tak sebanyak kalori yang dikeluar. So macam mana tu Puanan? Boleh tak kita sama-sama huraikan isu sama-sama kegemukan ketika menyusu? Rasa macam tertepek dekat hidung sendiri sebab saya pun mengalami masalah overweight lah sebab menyusukan anak kan. Okey. Faktanya benar, penyusuan susu ibu ni memang sangat-sangat membantu dalam membakar kalori sekitar 500 hingga 700 kalori dalam sehari. Itu fakta. Kenapa kita berisi? Kenapa kita terlebih berat ni, Naza? Sebab kita punya intake tu melebihi daripada apa yang badan kita perlukan. Sebagai contoh lah, kalau mungkinlah kita kira BMI dia apa semua, mungkin keperluan kalori dia dah campur dengan keperluan menyusu ni sekitar 1,800 kalori sehari. Cuba kira, entah kita makan satu hari 3,000 kalori. Jadi tahu-tahulah mana perginya yang lebih-lebih tu kalau tak jadi lemak kan. Itu fakta. Okey, dan saya tertarik Nazar, dia kata tadi setahun pertama tu makan macam tak ada hari esok. Sebab masa itulah anak kita menyusu dengan sangat gerap. Dan memang kita perlu membekalkan jumlah penyusuan yang sangat tinggi kepada anak kita. Dan mengikut kajian, hormon prolaktin memang dia dapat mencetuskan rasa lapar. Okay, dan dia akan menyebabkan kita rasa craving juga. Jadi disebabkan itulah kita punya rasa nafsu nak makan tu macam tak ada hari esok. Akan tetapi sebenarnya kita kena lihat balik jadual makan kita. Okay? Bila kita dah makan tu, kita rasa macam nak makan lagi. Mungkin sebenarnya badan kita sedang memberi signal dahaga. Tapi kita our brain tu interpret as lapar. So kalau you ada rasa dah makan sepinggan nasi, macam aku ni macam bela saka lah. Kenapa tak habis-habis makan lagi ni kan? Cuba relax sekejap, take a break. Cuba minum air dulu. Minum air dulu segelas, minum air kosong lah kan. Jangan pula pergi minum frappe ke apa kan. Minumlah air segelas. Follow to know more update about us.